Hi guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Saya Sumadi Malik. Okay guys, hari ni saya nak review sebuah kamera. Okay, dia macam action camera juga dan juga dashcam untuk motor, untuk kereta pun boleh sebenarnya. Jadi kamera yang saya masukkan adalah ni, Ride Pro S1 daripada Roadcam. Jadi ini kotak dia. Depan ni dia tulis record the road ahead 4K UHD Wi-Fi. Dan bahagian belakang ni, okay, dia ada tulis 4K Ultra HD resolution, waterproof and dustproof using transparent case, Wi-Fi connect, file transfer, long lasting battery life. Seterusnya compact and lightweight, dan akhir sekali wide angle lens. Alright. Jadi jom kita buka. Okay, dekat sini dia tulis recommended mount it on your helmet for a more stable video. Jadi kalau kita lihat daripada apa yang tertulis kat sini, dia recommend untuk dashcam motosikal lah. Alright. Okay, jom kita tengok apa yang kita dapat. Okay, first kita akan nampak kamera ni. Okay, kamera ni dia letak siap-siap dalam transparent case ni. Cara nak buka macam ni, then buka pintu ni. Alright, kita keluarkan lah kamera. Okay, kita letak tepi dulu. So aksesori yang kita dapat, okay, yang ni operation instruction, kabel USB. Okay, ni kabel USB Type C Okay, ni kabel charging. Nampak dia ada macam 2 point ni, dia ada magnetic. Casing. Okay, casing ni siap mount skru ni. Casing lagi. Kita tengok casing ni macam mana rupa dia. Okay, ni ada clip Casing lagi. Okay, macam ni rupa dia. Saya ada mounting ni. Casing. Okay, casing ni dia special sikit bentuk dia. Kalau korang tengok macam ni, dia ada macam, nampak kita boleh selitkan. Dia ada macam gap kat sini. Lepas tu ni ada magnet nampak, dia boleh adjust. Ni mungkin kalau kita nak buat rakaman, okay, sudut macam ni ke, sudut macam ni kan, dia boleh adjust lah sudut dia. Casing lagi. Okay, yang ni nampak ni, ni adalah magnet Okay, lanyard. Ini guna dia benda ni nampak dia boleh melekat. So yang magnet ni ada dua lah. Ini satu lagi, nampak dia boleh melekat kuat Okay, ini mounting. Ini pun mounting tu, nak ubah dia punya arah kedudukan dia. Ini pun mounting. Ini untuk, ni pun mounting untuk mungkin handle basikal atau motosikal. Ni tapak mounting lah. Ni melengkung untuk kita tampal pada helmet. Ni pun sama juga, tapak mounting tapi ni flat, rata nampak. So ni untuk pembukaan rata lah. Okay, itu saja apa yang diberi aksesori untuk kamera ni. Banyak juga tapi saya tak guna sangat lah. Mungkin adalah 1-2 yang saya guna. Ok, kita tengok pada kamera. Depan ni ada lens, ada lampu LED. Bahagian tepi ni ada button atas dan bawah. Yang atas ni power button, dan
untuk tekan mode pada mode video. Bawah ni button wifi, dan juga untuk tekan mode pada mode still image ataupun gambar. Okey, bahagian bawah ni ada slot. Okey, kita tengok slot apa. Nampak bawah ni ada slot memory card dan juga port USB-C. Terdapat juga button reset. Okey. Di bahagian belakang pula ada skrin. Skrin ni kecil Lepas tu ada tapak untuk kita cas macam smartwatch tu kan, dia magnetic. Dua lubang ni saya tak pasti, mungkin sama ada speaker ataupun satu lagi mikrofon. Alright. Ok, sekarang kita masukkan memory card dahulu. Ok, sebelum tu saya beli yang siap memory card 64 GB memory card daripada SafeCam. Format the SD card in the device before using it for the first time. Alright, tapi saya tak gunalah memory card ni Saya akan gunakan memory card yang saya ada, malah nak buka. Jadi first kita kena buka pintu ni, and then kita masukkan memory card. Ok, dia ada gambar dekat tepi tu, kita just masukkan macam ni. Ok, dia macam ada spring, kau tekan sampai dia tenggelam, kemudian tertutup balik. Alright, so sekarang jom kita on. Nak on, kita tekan button atas ni, kita kira 3 hingga 5 saat Ok, nampak dia dah menyala. Dia vibrate. Ok, TF card. Apa ni? Ok, skrin dia bukan touch screen So kita just tekan ni kot. Ok, tu dia. Jadi kalau kita nak rakam, kita just tekan button atas ni. Ok, button atas ni yang gambar video ni. Tu dia dah record. Dia record macam ni lah. Ok, di sini ada bateri, dan yang ni indikator capacity memory card. Nampak indikator ni akan berkelip-kelip warna biru, menunjukkan kita sedang rakam lah. Skrin dah padam untuk penjimatan. Kalau kita nak nyalakan skrin, just tekan ni kot. Tekan balik button atas ni, dia akan on lah skrin ni. Ok, kita stop. And then kalau kita nak tukar pada mode kamera, kita tekan button bawah ni. Ok, nak snap, tekan je button yang bawah ni sekali, dia akan capture lah. Satu, macam tu. Macam ni satu. Ok, untuk kita enablekan wifi pada kamera ni, kita just tekan button yang nombor 2 ni kira-kira 3 saat hingga keluar logo wifi macam ni. Ini maksudnya kita boleh connect smartphone dan juga kamera. Ok, kejap lagi saya akan tunjukkan cara nak connect smartphone dan juga kamera ni. Ok, ni smartphone. So kita just scan QR code tadi. Ok, open in browser. Ok, dia akan pergi pada Google Play Dashcam Viewer. Install. Ok, biasa kalau macam ni memang masalah. Kita kena pergi
buka Google Play okay, ingat nama dia V-Duo Dashcam Viewer. Okay, macam ni. Play Store, kita search V-Duo Dashcam Viewer. Okay, kemudian kita install, open, agree, okay, add camera, okay. Okay, ini biasalah while using the app. Okay, dekat kamera ni kita kena on wifi Okay, nampak macam ni. Tekan next. Install the camera and power it on. App requires Bluetooth permission to enable this feature. Okay, kita tekan OK. Allow. Kita on wifi Okay, wifi dah on. Okay, tekan connect wifi. Okay, ni dah tak ada wifi. Kita tekan balik button bawah ni, tekan 2-3 saat sampai logo wifi keluar. Okay, bila logo wifi keluar dekat kamera ni, kita tengok dekat list wifi smartphone kita. Okay, nampak dia akan keluar Ride Pro S1. Kita tekan. Okay, password. Okay, password dia nombor 123 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Connect. Okay, connected nampak logo wifi pada kamera dah warna hijau. Tadi warna putih. Bila dah ada connection, dia akan warna hijau. Alright, so sekarang okay, kita buka apps video. Okay, kamera dah connecting. Tu dia. The quality of live view is adjusted. Okay, nampak. Kita boleh tahu percentage bateri kamera ni dekat smartphone ni. Nampak ditulis sini bateri 95%. Okay, jadi paparan macam ni lah. Dia ada watermark, Ride Pro S1, lepas tu ada tarikh dan waktu So kalau kita nak ubah kepada landscape, macam tu. Ubah balik pada portrait, tekan tu. Ok, jadi sekarang kita tengok kat sini atas ni ada mikrofon. Kita boleh mute. Mikrofon is off. Kita boleh on. Mikrofon is on. Di sini gambar capture. Ok, kita boleh capture dekat sini. Kita tekan ni je. Okay, sekali lagi kita try capture. Alright. Lepas tu ok, dekat sini ok, kita boleh terus record. Tak perlu nak tekan button dekat kamera Dekat sini terus record, nampak. Ok, tengah record. Hello, hi, Assalamualaikum. Jadi indikator akan kelip biru hijau ni, indikator LED ni. Maksudnya dia tengah recording. Okay, kita pause ataupun stop. Recording stop. Ni ni GPS use mobile phone GPS. Okey, dia boleh tahu kita punya pergerakan, speed. Dia menggunakan smartphone lah. Dalam ni memang tak ada built-in GPS Jadi bila kita activatekan smartphone ni, connect dengan kamera, so kita boleh tahulah speed pergerakan kita. Kalau kita naik motor, kita boleh tahu speed dia berapa. Alright, kita boleh tahu juga dia punya current altitude, total altitude dan acceleration ataupun speed. Okay, tekan bangga. Yang ni pula maps location kita.
Okay lah, ni patut dia guna Google Tak ada pula, saya pun tak pasti sebab apa tak ada. So kat sini ada button record video dan juga snap ataupun capture foto. Nampak? Recording start. Ini sekali dengan ni lah, maps. Stop, capture. Ok, laju juga dia punya respon. Capture successfully. Ok, kita tekan back. So kat sini camera file kita boleh tengok lah foto-foto atau video yang kita rakam tadi. Foto dan ok, ni dia. Jom kita tengok. Ok, tu kualiti video dia. Ok, dalam keadaan macam ni ok lah dalam keadaan cahaya tak berapa terang ni. Kalau di luar cahaya matahari, InsyaAllah saya rasa ok. Tak apa, nanti saya akan tunjukkan. Ok, ni video juga tadi yang saya rakam tadi. Ok, sini snapshot Snapshot ni adalah foto. Ok, ni foto dia. Ok, ni semua foto lah. Ok, log ni apa no logs video. Ok, tak penting. Timeline. Ok, ada timeline ni macam kalau yalah macam dashcam kan. Dia ada timeline bila kita rakam, bila kita capture video, capture gambar. Ok, tak apa, tu tak penting juga. Recording pause. Camera setting. Ok, di sini camera setting. Ok, kita tengok apa setting yang boleh diubah. Okay, yang pertama, sound recording. Kita boleh enable dan disable kan. Maksudnya tak nak suara ataupun rakam suara. Video resolution. Ok, dia ada 3 option 1080p, 2K, 4K. Ok, sekarang 4K lah. Ok, tak apa, nanti saya akan tunjukkan perbezaan kualiti video dia yang 1080p, 2K dan juga 4K. Okay, loop recording duration. So setiap 1 minit dia akan buat satu video lah. Saya rasa itulah maksud dia The duration of each recording. If the memory card is full, it will... Okay, ni dia akan delete lah. Macam sama juga macam dashcam ataupun kamera CCTV bila memory card dah penuh, dia akan padam yang awal-awal tu. Ok, mungkin minit yang pertama ni dia akan padam dulu. Kita boleh set 3 minit, 5 minit, 10 minit. Video format MP4 ataupun TS. Biasalah kita akan set MP4. Time watermark. Ok, time watermark ni tulisan pada video tu lah, masa kita boleh enable dan disable kan. Delay of time. Delay of time ni saya tak pastilah apa dia. 3 minit. Itu kilang punya setting Status light. Ok, lampu yang kelip-kelip ni, LED di depan kamera ni, kita boleh enable dan disable kan. Mungkin kalau kita pergi tempat-tempat yang sulit, tempat-tempat yang tak boleh bawa kamera, kita boleh enable kan lah status light ni. Image rotation, ni kita boleh enable dan disable kan. Mungkin kalau kita landscape dengan kamera ni, dia akan automatic landscape. Kalau kita portrait kan kamera ni, dia akan automatic portrait, tapi default kilang dia disable kan. Automatic screen time off. Ok, ni untuk jimat bateri lah. Setiap 1 minit nanti dia akan padam skrin ni. Wi-Fi name, ni Wi-Fi name pada kamera ni lah. Ok, Wi-Fi password yang 1 sampai 8 tadi lah. Firmware, version, format SD card. Kita boleh format dekat sini nampak. Formatting we erase all data to, do we want to continue? Ok, kita format lah. Ok, dia akan format. Dia akan keluar logo memory card dan dia format. Format successful. Factory reset, kalau kita nak reset factory lah. Alright, itu saja, simple Ok guys, jadi itu saja unboxing dan juga
sikit sebanyak secara ringkasnya tentang kamera dan juga apps pada smartphone untuk kamera ni. Jadi kalau korang berhasrat untuk dapatkan kamera yang murah ni, korang boleh tengok dekat link yang saya sediakan. Okey, jadi for part 2 saya akan tunjukkan kualiti video dan juga kualiti image dia. Okey guys, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.